Pernah tak anda mendengar tentang kadar dasar semalaman atau panggilan ringkasnya OPR? Adakah anda tahu bagaimana ia boleh memberi kesan kepada anda? Sebagai Bank Pusat Malaysia, Bank Negara Malaysia berperanan untuk menggalakkan kestabilan moneteri dan keuangan. Untuk menggalakkan kestabilan moneteri, Jawatankuasa Dasar Moneteri Bank Negara Malaysia atau MPC bertanggungjawab untuk menetapkan OPR demi memastikan kenaikan harga secara keseluruhan kekal rendah dan stabil dan pada masa yang sama dapat menyokong ekonomi. OPR merupakan kadar faedah dasar Bank Negara Malaysia yang mempengaruhi kadar pinjaman, pembiayaan dan deposit yang anda boleh lihat di bank-bank. Kadar ini mempengaruhi jumlah yang anda perlu bayar untuk sebuah pinjaman kadar faedah terapung dan jumlah yang anda akan dapat apabila menyimpan dengan institusi kewangan. Ini bakal mempengaruhi aktiviti ekonomi dan inflasi negara. Inflasi mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan secara menyeluruh. Bagaimanakah OPR mempengaruhi aktiviti ekonomi? OPR yang lebih rendah bermaksud kadar faedah dan simpanan menjadi lebih rendah. Ini akan menggalakkan orang ramai untuk kurang berjimat dan lebih berbelanja, kemudiannya menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Ini juga mengelakkan situasi kejatuhan kadar harga disebabkan orang ramai kurang berbelanja. Ini adalah kerana apabila harga terus menurun, pelanggan-pelanggan mungkin menjangka bahawa harga akan menjadi lebih rendah dan menangguhkan pembelian ke masa yang akan datang. Ini akan memberi kesan kepada pulangan perniagaan. Ramai individu berisiko kehilangan pekerjaan dan wujud lebih banyak tekanan keuangan. Walau bagaimanapun, jika perbelanjaan melangkaui hasil ekonomi, ia juga boleh menyebabkan tekanan harga yang lebih tinggi secara menyeluruh. Ini disebabkan bekalan barangan dan perkhidmatan mungkin tidak dapat memenuhi permintaan. Penjual juga akan mula menaikkan harga mereka. Jika hal ini berterusan, harga barangan dan perkhidmatan akan naik secara mendadak. Apabila ini berlaku, kuasa membeli anda akan terjejas. Walaupun ini memberi kesan kepada semua orang, individu berpendapatan rendah yang akan terjejas dengan lebih teruk. Perniagaan juga akan mengalami kerugian dengan kos yang tinggi dan jualan yang lebih rendah kerana pelanggan tidak berbelanja disebabkan harga yang tinggi. Oleh itu, untuk mencegah harga daripada meningkat secara mendadak, BNM perlu melaraskan OPR untuk memperlahankan permintaan dan mengelakkan tekanan harga yang berlebihan. Ini menggalakkan perniagaan dan orang ramai untuk meningkatkan simpanan serta pelaburan daripada berbelanja. Mari kita fahami cara MPC menetapkan OPR. Bayangkan ekonomi kita sebagai sebuah kereta, BNM sebagai pemandu dan OPR sebagai pedal minyak atau brake. Apabila kereta tersebut menaiki bukit, keadaan sekeliling yang mencabar akan memperlahankannya. Pemandu itu perlu menekan pedal minyak untuk lajukan kenderaan. Konsep ini sama seperti BNM menurunkan OPR apabila terdapat cabaran yang memperlahankan perkembangan ekonomi dan untuk memastikan kestabilan harga. BNM menurunkan OPR untuk memberi sokongan dasar moneteri adalah sama seperti pemandu perlu melajukan kereta. Sama juga dengan situasi sebaliknya. Kereta akan terus menjadi lebih laju apabila turun bukit. Pemandu perlu melepaskan pedal minyak dan menekan brake apabila kereta bergerak terlalu laju. Konsep ini sama seperti BNM menaikkan OPR dengan lebih tinggi apabila aktiviti ekonomi berkembang untuk memastikan kenaikan harga keseluruhan kekal rendah dan stabil. BNM menaikkan OPR adalah seperti pemandu memperlahankan kereta. Pelarasan OPR memerlukan pemantauan dan penilaian yang berterusan. Sebab itulah MPC Bank Negara Malaysia bermesyuarat sekurang-kurangnya 6 kali setahun. Semasa mesyuarat ini, ahli-ahli MPC perlu mengkaji dan mempertimbangkan prospek perkembangan dan inflasi terkini semasa membuat keputusan mengenai OPR. MPC akan mengumumkan keputusannya melalui Pernyataan Dasar Moneteri.
Matlamat akhir adalah untuk mengekalkan kenaikan harga yang rendah dan stabil sambil menggalakkan perkembangan ekonomi yang mampan. Apabila inflasi adalah rendah dan stabil, rakyat Malaysia boleh berasa lebih yakin dengan nilai wang mereka. Isi rumah dan perniagaan juga boleh membuat perancangan keuangan dengan lebih baik, seperti jumlah yang mereka boleh belanja, simpan dan labur. Akhirnya, rakyat Malaysia akan mendapat manfaat.